Assalamualaikum guys. F1 nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua-semua yang F1 kenal dan tak kenal, yang follow dan yang tak follow, yang dijodohkan dengan video ini. Maaflah kalau F1 ada salah dan silap kan. Sebab Hari Raya ni adalah peluang untuk kita ambil untuk kita bermaaf-maafan, betul tak? Kalau ada salah dan silap, eloklah kita bertemu dengan orang tu, kita ucapkan selamat, kita ucapkan semoga amalan-amalan yang dijalankan pada bulan Ramadan mendapat keberkatan dan diredai oleh Allah SWT kan. Nombornya kita dapat peluang untuk bersalam-salaman, untuk meminta maaf lah kalau ada salah dan silap sepanjang tahun yang kita bertemu dengan diorang kan, dengan sesiapa lah juga kan, untuk kita memohon kemaafan lah kan. Nombor tiganya adalah apa? Adalah untuk kita menjalinkan hubungan silaturahim lah sesama manusia kan. Macam saya cakap lah kan, kalau kita jadi binatang, tak adalah kita sibuk-sibuk sangat. Harimau nak bersilaturahim dengan kambing kan, contohnya kan. Tak adalah kita jadi macam malaikat kan, nak bersalam-salaman. Tak ada, malaikat mana ada buat salah dan silap kan. So cerita dia tuan-tuan dan puan, kita lah manusia, kita kenalah ambil peluang untuk bersalam-salaman kan. Dan cerita hari ni adalah apa tuan-tuan puan? Sebenarnya bila kita dalam hari raya ni kan, kita dapat sebenarnya untuk bertemu dengan orang-orang yang ahli zikir dan ahli fikir ni tuan-tuan puan, kan. Kalau anda jumpa kan ahli-ahli zikir kan, mereka merupakan ahli fikir. Bila mereka merupakan ahli fikir, mereka merupakan orang-orang yang baik dalam keluarga, orang-orang yang didatangkan dalam keluarga untuk berkhidmat, orang-orang yang datang dalam keluarga untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang yang ahli zikir dan ahli fikir ni adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dikurniakan Allah dengan rezeki yang banyak kan. Orangnya tenang kan, orang dia suka berkhidmat, orang dia tak ada masalah, orang dia suka membantu, orang dia akan menyenangkan dan tidak menyusahkan kan. So orang-orang ni kan, dia sebenarnya ada dalam dikeliling tuan-tuan dan puan-puan. Cuma ia mengambil mata hati yang tajam lah untuk tengok kan. Kalau anda lihat mereka-mereka yang ahli zikir dan ahli fikir ni kan, orang-orang yang memegang keislaman dan keimanan ni kan, mereka memang memudahkan lah, mereka memang ada kat situ kan. Kalau anda ada apa-apa masalah dalam kehidupan kan, tanya pada dia orang, insyaAllah dia akan tahulah. Dan selalunya mereka ni rezeki dia murah kan, rezeki dia murah, dia tak ada apa-apa masalah yang besar dalam hidup dia yang tidak dapat diatasi dan sebagainya. Kebanyakannya ni mereka orang yang alim lah kan. Kita jumpa ahli zikir dan fikir ni, selalunya mereka ni orang-orang yang ada pergi masjid lah kan. Itu cerita dia. So tuan-tuan, fikir-fikirlah. Kita sambung lagi cerita dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.